Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cempaka Nur Humairah binti Rashidin, wartawan TV PSSSK Temiang. Pada pagi ini, saya akan menemu bual seorang murid daripada Rumah Sukan Hijau yang bernama Nurkisha Batrisha binti Muhammad Syairi tentang aktiviti yang sedang dijalankan. Assalamualaikum Kisha. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti yang sedang dijalankan pada pagi ini? Pada pagi ini, saya dan rakan-rakan saya telah berlatih untuk kejohanan sukan tahunan SK Temiang 2026. Apakah latihan yang anda sertai, Kisha? Pada pagi ini, saya menyertai latihan lompat tinggi, sukan nekat, lari dan lontar peluru. Apakah persiapan yang anda lakukan untuk menghadapi kejohanan sukan tahunan 2026? Saya berlatih bersungguh-sungguh, menjaga pemakanan dan akan menghadiri serta semua latihan rumah sukan. Apakah harapan anda untuk rumah sukan anda pada tahun ini? Harapan saya pada tahun ini ialah saya berharap agar rumah sukan saya dapat meneruskan lagi kejuaraan seperti tahun yang lalu. Terima kasih Kisha kerana sudi bertemu bual pada pagi ini. Sama-sama. Sekian saja pada pagi ini. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Bye.